لا لا شي شيلي. Di Al-Khair Malaysia, tuan-puan, kami tawarkan setiap daripada penyertaan korban dengan nilai-nilai yang terbaik, insya-Allah. Pertamanya, apabila kita melihat kepada timbangan haiwan yang kita laksanakan, sebagai contoh di Syria, di Lebanon ataupun di Palestin yang insya-Allah jika dibenarkan, kita akan mendapatkan binatang-binatang yang timbangannya sekitar, kalau kambing itu lebih kurang 40 hingga 50 kilogram. Kalau lembu sekitar 400 hingga 500 kilogram. Jadi bayangkan, apabila kita memberi sesuatu, kita memberikan yang terbaik buat saudara-saudara kita yang betul-betul memerlukan ketika ini. Mungkin kita tak mampu untuk berikan yang termurah, tetapi insya-Allah kita berikan yang terbaik dengan pemilihan haiwan, dengan pemilihan saudara-saudara yang akan memerlukan, dengan pengurusan pasukan yang terbaik insya-Allah di kawasan-kawasan pelaksanaan nanti. Ayo kita berikan nilai ini kepada saudara-saudara kita yang betul-betul memerlukan. Bersama dengan Al-Khair Malaysia, kita penuhi harapan mereka insya-Allah.